Assalamualaikum. Ini saya nak share regangan dan urutan sendiri yang boleh dibuat kalau ada masalah nak angkat tangan. Kita nak angkat tangan macam ni, kita akan rasa sakit bahagian ni, otot deltoid dan tricep, dengan depan ni tegang, dengan otot subscapularis. So ada tiga regangan yang boleh tu sebelum boleh kita buat. Tapi sebelum tu kita tunjukkan teknik urutan. Okay, untuk yang bahagian deltoid dan tricep ni, dia berada di antara otot bicep dan otot tricep bahagian tengah ni. Bila kita pegang urut kat sini, kita akan rasa satu spot yang macam sakit. Kat bahagian ni kita pun buat circular movement sampai kita rasa hilang dia punya sakit. Okey, dan kita naik lagi sampai kat otot deltoid, pangkal otot deltoid. Okey, ini first dari segi urutan yang boleh dibuat sendiri. Yang kedua untuk otot subscapularis. Otot subscapularis ni dia di bahagian depan tulang belikat ataupun tulang scapula. Okey, tulang belikat yang kalau Melayu kita panggil tulang kipas bahagian belakang. Okey, so yang ini apa kita buat kat tangan ni, pegang keseluruhan otot ni sampai tangan belakang ni kita pegang kat bahagian tulang belikat. Bahagian jari ni kita tekan otot subscapularis. Otot subscapularis ni dekat hujung jari ni. Sebenarnya kalau nak angkat tangan susah, bila kita pegang ni kita dah rasa sakit. So bila kita pegang ni, kita just move kan dekat mana yang boleh. Grip, move kan sampai rasa kesakitan tu berkurangan. Okey, dan move kan ke belakang, ke depan. Kan, kita tukar posisi, naikkan ke atas sikit sampai ke pangkal ketiak. Okey, dan otot yang ketiga kita boleh buat urutan sendiri adalah otot deltoid, otot pectoral, sorry. So, otot pectoral ni atau otot dada ni. Okey, ni yang major pectoral. Sekarang kita nak fokus pada minor pec. Minor pec ni dia tiga otot kecil. Dia daripada sini dia akan terus bergabung dekat bahagian pangkal tulang lengan ni. Okay. So bahagian ni yang selalunya yang tegang sangat sampai bila kita nak angkat ni kita rasa sakit. So ini kita just buat circular movement. Kalau memang bila nak angkat ni sakit, bila dia terlalu tegang, bila kita buat tekanan lembut pun kita akan rasa sakit. So buat perlahan-lahan sampai rasa sakit tu berkurang. So gerakkan. Okey, setiap urutan yang saya tunjuk tadi elok dibuat sebanyak 15 kali untuk satu pusingan dan ulang 3 pusingan. Jadi kita buat satu pusingan 15 kali, okey. Stop, buat kali kedua 15 kali, stop, dan buat sekali ketiga 15 kali. Okey, ulang lagi pada otot bahagian yang seterusnya. Okey. So bila kita buat 3 ni, kita dah boleh restorekan sikit movement kita, dah dapat kurangkan sikit sakit, dan kita sambung dengan regangan. Satu batang kayu, penyapu ke batang kayu atau macam ni, saya gunakan batang golf. Okay. Kalau kita buat, kita just pegang, bawa ke pangkal hujung ni. Okay. Pastikan siku kita ni ada lurus dengan bahu. Okay. Dan kita tarik ke bahagian hujung ni. Tiga tangan ni turun setakat mana yang boleh. Lepas tu kita tahan. Okey, jangan sampai sakit. Setakat mana yang terasa tegang. Selepas kiraan 15, cuba tambahkan sikit regangan tu. Tarik sikit lagi. Okay. Dan biarkan 15 saat. Cuba tarik sikit lagi. Lepaskan perlahan. Okey, setiap satu set ni, setiap peringkat 15 saat, tahan sebanyak 15 saat dan diulang 3 kali. Okey, itu untuk otot subscapularis. Bahagian hujung deltoid, sedikit tricep. Ini kita regangkan, kita pergi ke dinding. Letakkan tapak tangan pada dinding ni. Okey, rapatkan. Dan sekarang pusingkan badan bahu ni ke arah sana sampai terasa bahagian sini tegang, dan tahan 15.
pusingkan lagi. Pusingkan. Okey, kemudian kita tukarkan. Tadi posisi tangan macam ni, tukar posisi tangan macam ni. Ulang proses yang tadi. Sampai 3 pusingan. Okey, untuk otot pectoral kita buat. Okey, berdiri selari dengan diri tangan ni. Okey, kita nak stretchkan pec sini, pec sebelah kanan. Kita letak tangan macam ni. Okey, apa kita buat? Slowly pusingkan tangan, mencecah diri sini. Okey, ulang-ulang sebanyak 3 pusingan. Setiap regangan kita buat, kita tahan sebanyak 15 saat. Okey, kalau teknik ni dah rasa lapang, kita advancekan sikit dengan bawa tangan ke atas dan pusing ini. Bawa tangan atas. Okey, dalam proses ni badan saya tetap pada sini. Kita hanya kaki tidak bergerak, kita hanya pusingkan bahagian upper body. Ada lurus ke sini ataupun daripada atas. Okey, cuba sehingga rasa lapang untuk pergerakan bahu.